Okey, sekarang ni aku tengah pelik. Benda ni sebenarnya apa benda ah? Kau tengok, rupa macam fighter jet. Tapi cara penerbangan dia macam drone. Tapi main benda ni memang menyeronokkan. Jom aku tunjukkan. Aku dapatkan jet ini dari link di bawah. Dalam bungkusan ini ada kertas manual penggunaan sebuah kapal fighter jet. Aku pilih warna pink untuk nampak lebih liar. Set yang aku miliki ini mempunyai 2 bateri. Ianya didatangkan sekali dengan 2 kipas spare, kabel USB dan 1 screwdriver. Dan yang terakhir, alat kawalan jauh berteknologi 2.4 GHz yang mempunyai pelbagai fungsi yang akan aku tunjukkan sebentar nanti. Apa yang kita perlukan sekarang cuma 2 biji bateri 3A untuk alat kawalan jauh ini dan keseronokan yang bakal kita alami nanti. Tapi apa pun, jom kita charge dulu bateri ini. Terpulang kepada anda untuk charge menggunakan power bank atau wall charger. Sekarang masukkan bateri untuk mulakan keseronokan. Tekan dan hold power untuk onkan alat kawalan dan cara yang sama untuk onkan fighter jet. Tekan button ini untuk berlepas. Selain boleh dikawal secara normal, kita boleh tekan button ini dan tolak stick roll atau elevator untuk arah auto flip seperti ini. Lihat, ianya bagaikan pengendali RC profesional. Okey, sekarang aku nak tunjuk kat korang mod yang aku paling suka. Ni dia, mod 360 berpusing-pusing. Jom kita cuba tekan Wow, dia berpusing ni. Wow, sungguh menyeronokkan. Pusing mengelilingi badan. Kalau korang minat nak dapatkan produk ni, tekan pada link yang aku dah sediakan.